kepala lalat bunga hijau. Tuan-tuan tengok. Pokok kepala lalat ni dia ada bunga putih, ada bunga hijau. Bunga putih tu untuk kucing. Assalamualaikum tuan-tuan, tengok. Pokok kepala lalat bunga hijau. Orang lelaki lihat video ni. Rumput kepala lalat atau pokok kepala lalat. Ni dia. Yang bunga hijau bukan bunga putih bunga putih untuk kucing. Wanita yang mati putih. Wanita yang mati putih. Tuan-tuan ambil bunga ni, Allahumma salli ala Muhammad, basuh bersih, selawat, makan. Hari pertama 1, hari kedua 2, hari ketiga 3, hari keempat 4, hari kelima 5, hari keenam 6, hari ketujuh 7. 7 hari betul-betul. InsyaAllah tuan-tuan lihat. Ni petua Ni bukan melawak, sungguh petua yang benar. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang kedua, lelaki yang mati pucuk. Lelaki yang mati pucuk. Nampak tak akar dia? Dia ni boleh jadi macam lipan. Dia boleh jadi besar lagi. Lagi besar lagi, baiklah. Kalau macam ni dah boleh guna dah. Ambil akar sekali dengan dia punya ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang guna satu pokok. Tapi kalau panjang macam ni tak payahlah guna satu pokok. Guna akar dia saja. Sejengkal macam ni, potong paras ni. Ambil daripada akar sampai sini dah. Basuh bersih, tuan-tuan ambil secekap besar, masuk dalam mangkuk, letakkan sesudu garam, tuan-tuan letak air, biarkan 15 saat saja. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, basuh bersih, hilangkan daripada air garam tu, masuk dalam periuk, tuan-tuan letak air sekitar 7 gelas ke 8 gelas. Tuan-tuan didih sehingga menjadi 4 gelas. Pagi secawan, malam secawan. Sebelum nak minum tu, Allahumma salli ala Muhammad, letak madu asli pun boleh. Nak sedap letak madu asli lah. Letak madu dia jadi lebih baik. Kalau tak ada madu, minum macam tu saja. Ni dia. Ni petua yang betul-betul berkesan lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Pokok kepala lalat bunga hijau. Ni dia. Ni cara nak ambil. Ada juga orang jemur kering. Ada juga yang jemur kering. Kalau macam cucian jemur kering lah. Dah jemur kering, barulah kita rebus. InsyaAllah.